Ramadan tiba, Ramadan. Terbaiklah konten daripada nasi jagung lauk kenduri ni. Sekala dia ada plot twist dia. Tapi konten kali ni sangat-sangat menyentuh jiwa kita. Jadi penghujung Ramadan yang mulia ni, Ustaz nak kongsikan 3 perkara yang kita nak sucikan jiwa kita di penghujung Ramadan yang mulia. Nak buat amalan banyak-banyak kita tak ada dah. Mungkin kita nak ngaji Quran, nak khatam dalam Ramadan tak ada dah, tak sempat dah. Kita nak buat amalan-amalan lain tak sempat dah. Tarawih pun nak cukup kalau 8 rakaat, 20 rakaat jauh lagi, nak cukup 8 rakaat pun tak cukup dah. Jadi apa yang kita perlu buat? Sepatutnya Ramadan datang kepada kita ni, kita buat amal ibadah, banyaknya mengaji Quran, buat amal ibadah, banyaknya semaya, solatnya, banyaknya berdoa kepada Allah. Tapi tak jadi gitu. Jadi yang pertama, amalan yang pertama iaitu apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah panggil orang yang berdosa dengan, wahai hamba-Ku, mari balik ni, mari balik. Minta ampun dengan aku, kerana aku akan ampunkan semua dosa-dosamu kecuali dosa syirik. Marilah balik, marilah balik. Maknanya kita nak masuk 10 malam yang ketiga dah. 10 malam terakhir dah. Jadi yang kedua, hak ni nak buat dia, semua orang boleh kecek belaka, tapi nak buat bukan mudah. Iaitu yang kedua, memaafkan orang. Nak memaafkan ni bukan mudah. Ustaz suruh memaafkan. Ustaz tak duduk dalam kasut saya. Ustaz tak duduk tempat saya. Mudahlah Ustaz suruh memaafkan. Siapa kau bila-bila pun saya tak akan maaf dia. Ngakak dia cari saya di pada mahsyar nanti. Tak boleh lupa Ustaz. Saya tak lupa sampai bila-bila. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita lupakan. Kerana apa? Kita tak akan lupa kesilapan yang dia buat dalam hidup kita. Tapi Allah suruh kita ni memaafkan. Lebih-lebih lagi hak dak raya. Ngakak cari aku daripada mahsyar. Cuba bayangkan ketika mana kita berada di timbangan mizan. Saat itu Allah kata, boleh masuk syurga dah. Tiba-tiba bunyi suara daripada jauh. Mata ya Allah, mata ya Allah. Dia ni atas muka bumi, dia kata dia tak akan maafkan aku selagi aku ni tak ngakak cari dia daripada mahsyar. Allahu Akbar. Kita nak masuk syurga dah. Tersekat. Lambatlah sikit kita nak masuk syurga. Cuba bayangkan di pada mahsyar. Ya Allah, luahnya pada mahsyar. Lepas tu nak ngakak nak cari kita pula. Allahu Akbar. Jauhnya, lambatnya kita nak masuk syurga. Tengok tu ya kelik dah deh. Yang ketiganya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam berdoa ni, minta maaf Ustaz kasih sikit. Kebanyakan daripada kalangan kita ni banyak bersangka buruk dengan Allah berkenaan dengan doa. Kenapa Allah tak makbulkan doa? Sebab apa? Sebab kita tak faham asas doa. Doa ni yang pertama, kadang-kadang kita nak A, Allah bagi A. Kadang-kadang kita nak A, Allah bagi B. Kadang-kadang yang ketiganya, kita nak sekarang tapi Allah tangguhkan bukan sekarang, tetapi Allah tangguhkan di akhirat sana nanti. Kerana Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah telah makbulkan semua doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa yang kita nak sangat-sangat, biar Allah pilih kita dapat masuk syurga firdaus tanpa hisab. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama beraya dan komen. Allah Maha Baik. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz. Dan kepada akak-akak dalam konten nasi jagung lauk kenduri ni, InsyaAllah Ustaz akan gitera nanti.